Bila waktu terbaik beli emas? Waktu terbaik ialah bila ada duit untuk simpanan sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Dan kita dah faham dah perkara paling asas tentang emas. Jangan tunggu harga yang terbaik sebab tak ada siapa yang tahu bila harga yang paling rendah. Kecuali harga tu dah jadi sejarah. Dalam jangka masa pendek, harga mesti memang ada naik turun. Tapi dalam jangka masa panjang, harga mesti confirm akan naik disebabkan kuasa beli duit kertas kita akan sentiasa merosot. Untuk kita faham harga emas tinggi ke rendah, kita kena mulakan dulu belian yang pertama sekurang-kurangnya 1 gram emas yang pertama untuk dijadikan sebagai benchmark. Selagi emas fizikal tu ada di tangan kita dan kita beli untuk simpanan jangka masa panjang, risiko kerugian tu sangatlah nipis. Sebab tu pentingnya mulakan dulu simpanan emas yang pertama. Kita akan berterima kasih kepada diri kita sebab dah mula buat simpanan emas ni daripada awal. Bila kita mula dulu buat simpanan emas yang pertama, kita akan lebih faham tentang ilmu emas. Jangan bertangguh lagi, jom mulakan dulu simpanan emas daripada sekarang. Jadi nak belajar ilmu emas dan mulakan simpanan emas yang pertama, boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. So dapat sesuatu, cek komen, jangan lupa follow.